Oh, banyak kabel lah aku review lah. Tapi kabel ni dia lain macam sikit. Kabel 4 segi tau. Tengok. Segi 4 tau. Oh. Lepas tu yang special ni, kaki gamers ni. Korang tengok ni. Oh. So, kabel ini dia boleh jadikan stand juga tau. Dekat sini korang buka. Lepas tu korang buka macam ni. Dia boleh jadikan stand. Mari aku tunjukkan. Okey, yang penting kita cucuk dulu. Jangan cakap banyak. Ini 240 watt tau. Dia ada yang 30 watt daripada Type C ke Lightning. Lepas tu 65 watt untuk USB. USB port tu, yang besar tu ke Type C. Yang Type C ke Type C 240 watt. Korang boleh check dekat beg kuning RM28.83. Aku tak tahu korang punya harga berapa, tapi dekat sini korang boleh nampak sama harga. So kalau boleh korang ambil yang 240 watt lah. So short satu barang, korang nak main game, nak main PUBG punya masa, korang boleh simpan macam ni. So korang nak pegang macam ni untuk main game pun boleh, pegang macam ini untuk main game pun boleh. Dekat sini pun dia ada lubang-lubang sikit bagi kepanasan tu keluar. So masa charging korang tengok dekat sini dia ada bengkok sedikit tau. Dia sengaja buat bengkok sedikit lah. Sedikit macam ini. Sebab dia tahu kadang-kadang korang nak phone korang stand. Dia boleh stand. Dia stand pun dia stand serong sedikit. Dia pandai. So ini pun korang boleh twist mana-mana korang suka lah. Tapi aku recommend korang twist macam ni, buka macam ni kan. Lepas tu korang stand. Mana korang boleh cari kabel yang steady macam ni? Simpan pun senang macam ni. Tengok dekat bawah sini. Fit and nice, cantik, 240 watt. Charging memang no problem lah. Korang tengok Sekarang aku cucuk charging, okey? Tapi korang kena pakailah adapter yang power juga kalau nak support 240 watt. Lagi-lagi kalau iPhone pun dia bukan support sampai 240 watt. Untuk yang ini bukan saja korang nak charge iPhone lah, korang nak charge iPad ke, korang nak charge phone-phone Android yang boleh support wattage yang tinggi, memang no problem. So daripada sini 26%, 27% nak pergi ke 80% dalam 50 minit. Dekat sini dia tulis. Macam aku pakai kabel yang biasa, ini kabel biasa-biasalah. Korang boleh tengok dia punya perbezaan. Daripada 27% nak pergi ke 80%. 1 hour plus dekat sini. 1 hour plus So dekat sini aku pakai kabel yang lain. Kita check tengok. Nah 27% nak pergi ke 80%. 1 hour plus lah. Nah dekat sini aku nampak 240 watt ultra fast charging, uninterrupted performance compatibility with iPhone 17 fast charging, 50% dalam 20 minit, 480 Mbps. Nak charge laptop pun boleh. Nah ni compatible semua. So kabel ini dia pandai juga. Dia tahu gamers-gamers suka wire yang panjang. Kabel ini dia 1.5 meter instead of 1 meter. Dia siap datang dengan ini. Kalau korang nak simpan senang sedikit. Janji harganya gila-gila macam ini saja. Korang tengoklah sendiri. So aku letakkan beg kuning bagi korang. Korang boleh check out sekarang.